Rafizi Ramli mendakwa Presiden PKR Anwar Ibrahim dan pemimpin pusat parti itu Saifuddin Nasution Ismail mahu dia mempertahankan jawatan Timbalan Presiden. Rafizi berkata perkara itu dinyatakan selepas dia mengadakan 2 kali pertemuan dengan mereka. Dedahnya dalam pertemuan itu, dia menyatakan kesediaan tidak bertanding jawatan itu dan tidak menyertai kabinet untuk memberi tumpuan kepada kempen akar umbi. Katanya kedua-dua mereka memberi pandangan bahawa ada keperluan untuknya kekal bertanding Timbalan Presiden dan menjadi sebahagian dari kabinet. Oleh itu, Rafizi berkata dia mengalu-alukan pertandingan bagi jawatan Timbalan Presiden PKR dalam pemilihan kali ini. Katanya apa sahaja keputusan nanti adalah menang-menang baginya. Pemilihan jawatan Timbalan Presiden PKR menjadi perhatian selepas Nurul Izzah Anwar menerima banyak sokongan untuk bertanding jawatan itu.